tiga depan aku ni top 3 paling power puding kat sini. Wah, cantik kedai dia. Oh, besar. Ya, abang nak order apa? Tak, saya dengar dekat sini ada banana puding kan? Betul. Kita ada banana puding. Biasanya apa? Banana puding, lepas tu kita ada mango, strawberry, KitKat dan juga pistachio. Yang ni dia punya strawberry puding. Punya strawberry. Dia tak manis sangat. Kalau korang makan dengan strawberry tu, dia ada rasa masam-masam sikit. So balance nak bagi aku. Perfect. Banana puding. Oh. Memang ada rasa pisang dia. Dia manis tapi tak sangat. Lebih rasa pisang lah. Yang ketiga pula KitKat puding. Ada KitKat sekali ya. Ya. Walaupun dia coklat, kau makan dengan KitKat tu pun tak muak. Dekat dalam dia pun ada coklat chip juga tau. So bila makan dia punya kerak-keruk. Pistachio puding. Tu dah nampak lah dia punya biskut dia sikit atas ni kan. Bismillah. Ada kacang-kacang sikit lah dalam ni. Dan cerita dessert ni semua dia tak manis sangat lah. Mango puding. Kuat tau dia punya rasa mango. Dia sama juga macam banana tadi. Memang kuat rasa pisang dia. Perfect. Okey, kalau korang nak cari tempat ni senangnya. Dia waste je. Ini cookies and dessert. Confirm korang sampai. Apa pun makan dulu.